Alright, okay, so now saya nak explain berkenaan dengan overflow flag. Okay, overflow flag ni antara banyak-banyak status flag yang ada. Overflow flag ni yang paling student banyak buat kesilapan because sebab dia tak hafal apa yang boleh trigger OF2 kepada 1. Okay, so overflow flag kita lihat dekat sini. Okay, so dia ada dua untuk addition dan juga subtraction. Tengok kat sini. Addition dan juga subtraction. Macam saya cakap tadi. Untuk di dalam exam, final exam dan juga test, dia hanya akan keluar untuk addition saja. So tak perlu hafal yang subtraction. Subtraction ni hanya untuk pengetahuan am saja. Sebab benda ni boleh. Kita boleh cari OF untuk subtraction juga. Cumanya dalam exam saya tak suruh guna tolak, saya suruh guna tambah sahaja. Okey, so hafal yang ini sahaja. Okey, untuk cari overflow flag kita kena ikut MSB, most significant bit. So sama juga kaedah dia macam saya cakap tadi. Okey, dia kena tengok bit 1, 2, 4, 8, 16 dan juga bit yang ke-32. Okey, so kita tengok dekat situ dan kita akan cari overflow flag dekat bit yang tersebut. Okey, bit 1, bit 2, bit 4, bit 8, bit 16 dengan bit 32. Contoh video yang saya dah bagi ni dia ada 4 bit, 8 bit dan 16 bit sahaja. Saya tak bagi contoh untuk 1 bit, 2 bit dengan 32 bit sebab mostly dalam exam saya memang usually bagi 8 dengan 16 lah. Jarang saya bagi lebih. Okey, tapi kita tengok saja dekat sini. Okey, so kalau yang ini ini untuk pertambahan Okey, so ini adalah 4 bit. So kita definitely akan tengok dekat bit keempat. Apa yang akan trigger overflow flag? Hafal ini sahaja. Benda ni nak ke tak nak memang kena hafal. Okey, dia hanya ada dua je sebab yang untuk jadi overflow flag satu. Kosong, kejap. Kosong tambah kosong tiba-tiba jadi 1. Tak ada duit, tiba-tiba ada duit. Pelik kan? So maksudnya berlaku overflow lah dekat situ. Ataupun 1 tambah 1 tiba-tiba kosong. Ada duit, tiba-tiba tak ada duit. Korang hafal yang ini je. Overflow flag akan jadi 1. So jom kita tengok dekat sini. Adakah dia triggered? Ya. Nampak tak? 001. 001. Yes, sama. Sama. Sebab itulah overflow flag awak adalah 1. Okay. So next kita tengok untuk bit yang ke-8. Okay, untuk bit yang ke-8, 8 bit sorry. Ni untuk 8 bit, tengok bit yang ke-8 sama juga. Hafal 00 jadi 1. 11 jadi 0. Ini je yang akan trigger overflow flag kepada 1. Pasal awak tengok 001. 001. Yes, triggered. So overflow flag dia 1. Benda ni memang kena hafal. Tak ada cara lain. Awak memang kena hafal benda ni. Jangan tanya apa tips ke. Memang tak boleh. Memang kena hafal untuk cari overflow flag tu. Okey, ni adalah bit yang ke-16. Okey, bit yang ke-16. 16 bit lah. 16 bit, kita tengok bit yang ke-16 lah. Yang ini. Okey, so kita kena hafal juga. 001 110. Yang akan trigger overflow flag 1. So kita tengok dekat sini. Adakah dia trigger? 110. 110. Yes. Sebab itulah overflow flag dia adalah 1. Okey. So next dekat sini. Untuk tolak 011 100. Okey. Okey, untuk tolak pun sama. Ini adalah 4 bit kan? 4 bit. Kita akan tengok juga dekat yang sini. Yang ini kena hafal lah. 011 100. Okey, yang ini kena hafal. Ini kena hafal. Kalau awak tak hafal tak tahu macam mana nak cari. Yang ini pun saya kena hafal juga. Okey, so kita tengok dekat sini. Okey, 011 sama triggered. Sebab tu overflow flag dia adalah 1. Okey, overflow flag dia adalah 1. Okey, lepas tu dekat sini pula untuk 8 bit sama juga. Okey, hafal lagi 011 1. 100. Okey, overflow flag triggered 1. So adakah dia matching? 100. Yes, 100. Ya, dia triggered. Overflow flag 1. Okey, berlakulah overflow dekat situ Okey, so last kali adalah untuk 16 bit. Hafal juga. 100 01 1. Okey, yang akan jadi overflow flag 1. Okey, so dekat sini kita kena tengok bit yang ke-16 sebab ni 16 bit Ni untuk 16 bit. Okey, adakah dia triggered 101? Tak ada dekat sini. So overflow flag dia kosong. Nampak tak? Yang ini kosong. Ni satu-satunya contoh yang
overflow flag tu kosong. So, semoga semua orang faham. Okey, itu saja untuk penerangan saya untuk overflow flag. Sekian, terima kasih.